Satu lagi berita duka dari dunia hiburan. Kali ini melibatkan penyanyi dan pengacara Mimi Haris. Setelah 4 tahun cuba bertahan membina mahligai cinta, Mimi akhirnya mengumumkan yang dia dan suaminya, Khairil Anwar M. Dahilin, sudah pun sah bercerai. Berita ni dikongsi sendiri oleh Mimi atau nama sebenarnya Nur Syamimi Ahmad Haris yang kini berusia 36 tahun menerusi akaun Threads miliknya. Apa yang buat kita rasa kagum dengan cara dia adalah walaupun perpisahan itu pahit, Mimi dan bekas suami pilih untuk buat haluan masing-masing secara sangat matang dan profesional. Fokus utama mereka sekarang bukan lagi soal perasaan sendiri, tapi tanggungjawab penuh terhadap anak-anak. Mimi jelaskan yang tujuan dia buat pengumuman ni adalah supaya tak timbul sebarang fitnah atau salah faham daripada orang luar pada masa akan datang. Dia tegaskan yang dia dah tak ada apa-apa hubungan lagi dengan bapa kepada anak-anaknya itu. Malah, sebenarnya berita ni bukanlah benda baru sebab Mimi sendiri pun dah selamat tamat tempoh idah. Sekarang ni, masing-masing cuma nak teruskan hidup dan cuba jadi ibu dan bapa yang terbaik buat 2 orang cahaya mata lelaki mereka hasil perkongsian hidup selama ini. Kalau kita imbas balik, Mimi dan Khairil mendirikan rumah tangga pada 16 Oktober 2022. Sebelum ni pun, Mimi pernah 2 kali melalui fasa perkahwinan, iaitu pada tahun 2015 dan 2020. Tapi nampaknya jodoh dia masih tidak panjang. Kita doakanlah yang terbaik buat Mimi Haris. Semoga dia terus kuat dan tabah demi membesarkan anak-anak. Dan semoga ada sinar kebahagiaan yang menanti dia di masa hadapan. Perpisahan bukan pengakhiran, tapi permulaan untuk fasa hidup yang lebih tenang. Terima kasih kerana menonton Chua Viral TV. Jangan lupa like, komen dan subscribe untuk terus dapatkan update terkini tentang dunia hiburan Malaysia. Jumpa lagi di video seterusnya. Stay tuned untuk lebih banyak kisah sensasi.